Assalamualaikum, hari ni kita main game Bro Evan bersama Aini. Kita tak buat drama nanti. Kita buat drama sebab apa? Sebab kita pakai phone. Okay, jom kita nak pergi mana ni? Jom naik motor. Kita Sekejap, terlupa. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment guys. Okay, jom. Okay guys, sekarang kita akan pergi tempat push rank. Ada tempatnya. Kita nak exercise. Tengok badan kita dah berotot-otot. Jom. Gerak. Ya, gerak. Kira pegang payung. Okay. Salah. Tak payahlah, tak hujan pun. Tak payah tutup. Cepatlah gerak. Kerja siapa tu? Bukan kat sini lah. Tempat push rank tu kat tempat lain. Inilah. Weh. Oh, nak kepuk motor tayar dia. Okay, mana push rank ni? Sini. Inilah. Oh, kita letak ni jap. Kita letak tempat exercise. Saya kat sini. Ini pun letaklah sekali. Kalau tak ada kongsi-kongsi je. Kongsi lah. Kan nanti kan tak cukup. Okay, sini. Satu kat sini. Kita letak di sini. Okay. Lepas tu kat sini kita letak tempat tumbuk ni. Letaklah. Yang dah letak tempat tumbuk. Tak apalah. Tak apalah, kita letak dua lah. Tempat tumbuk kat sini. Tidak, ini je. Jom kita. Ui. Okay, dah tu je. Yang benda tu tak payah. Okay, jom. Kita mula-mula nak exercise apa hari ni? Mula-mula kita nak exercise apa? Kita push rank dulu. Push rank. Push rank tu apa? Kita tumbuk. Oh. Tumbuklah dulu kat tempat ni. Okay, kita tumbuk dulu. Kita dengar cakap si Aini. Sebab apa? Sebab dia kuat. Hari tu pernah lawan dengan dia. Lawan dalam game ni lah. Dia menang guys. Wish, memang tak stroke. Boxing okey ni. Syok. Cuk. Piak. Cuk. Piak. Hey. Piu. Tu ni guys, kita berapa ni? Bertumbuk-tumbuk. Tu ni. Tu badan kita berotot dengan kita sebenarnya bos. Lepas tu yang Aini ni dia raja. Sama je, bos dengan raja sama je. Dua-dua lah maknanya raja. Yuk. Tu ni sadu berotot-otot badannya. Ya, okey, kita dah siap buat ni, kita ambil ni pula. Ya. Wah. Ini untuk kuatkan badan kita ni. Aduh. Badan sado dan kuat. Korang dengar tak suara anda? Tak dengar kot, jauh sangat. Dia cakap dekat. Korang dengar tak suara? Boleh dengar, boleh jelas Dengarlah tu. Kalau tak jelas, aku suruh korang berak cerek esok. Oi, tak baik lah. Apa benda lah dia ni? Tak baik. Ya, okey dah siap buat ni. Itu saja je korang, aku main-main je. Okey. Kita buat ni pula. Slow ni hari ni yang main tu. Ya, penatnya kita push kat sini. Kita exercise. Tengok guys, berotot-otot. Lagi power. Ya. Okay, dah lah. Kita tumbuk ni pula. Halah pula. Mana boxing-boxingan ni? Shot. Piu. Okey dah, jom kita push rank. Tumbuk. Okey. Sekejap. Let's go.
Tak payahlah pusing. Tak payahlah kita lawan. Kita entahlah. Lawan je lah itu. Tak nak. Kenapa? Entahlah. Kenapa tak nak lawan? Yelah kita kan member. Mana boleh lawan. Okey. Ni tempat gym kita lah. Tempat kita punya exercise. Kita tutup lah tempat ni guys. Tutup. Ini Tutup esok kita pergi lagi. sekejap kita letak. Tak apa. Merah ni letak itu. Taklah. Kita nak balik pula. Kita nak balik rumah. Motor ini kat situ. Wish, pagar tu tak elok. Macam tu okey lah. Aku ada motor tu. Okey. Okey lah kot. Tak lah. Okey dah. Kita dah macam ni ya. Pagar ni biar kita buat. Aku dah tak tahu nak kita macam mana tu. Ini buat macam mana? Macam tu. Woi, benda ni. Merah ni buat. Ada. Apa benda ni? Allah tersangkut pula buat Ada. bajet. Lagi. Dapat dah. Okey. Lopai. Nampaklah. Jom. Sini je. Tunggulah. Ya, dah pusing. Tunggulah. Dah jom. Home camps. Jom. Balik rumah, balik raya. Aku tak... Woi! Buat wheelie. Kita buat wheeling guys. Ni mampus lah. Guys, kita buat wheeling. Jangan dekat sangat kan copyright. Cepatlah gerak. Baik rumah. Mak kita kat mana? Astaghfirullah. Tak di sana. Motor kan. Dah demikian tak buat sampai sini. Bukan balik rumah. Ais tu nak pergi mana? Motor lah. Jom. Bang. Kenapa kita sokong? Jom, motor tak laju. Terselukan. Ni siapa letak ni? Tiba ada body gas. Mana rumah kita? Hotel lah. Oh, Hotel. okey dah. Dah panas. Orang kita tidur di hotel. Kita dah parking dah tu motor kita. Motor 2. Sekejap kita kunci dulu. Jom. Rumit. Cakap lah kat orang. Kalau nak duduk dengan kawan kena rumit. Masuklah. Wow, cantiknya hotel ni. Wish. TV. I nak mandi tak? Berpeluh tak dia kita apa tu? Pergi mandi dulu. Exercise. Okey lah. Pakai baju dah terkejut. Dia merah macam seram je. Alamak. Tak apalah. Korang jangan tengok saya mandi dulu. Okey? Bye. Jangan tengok saya mandi tau. Kita tengah mandi. Saja je. Kalau kita tengah mandi, tunjuk je lah kan. Bukan ni. Mandi betul-betul tunjuk. Wow, dah siap dah. Jom kita ke baju. Dah. Pergilah. Nak tukar baju. Nak ke baju tu ke nak? Pergi kerja tu lepas siap mandi. Niki pun nak kerja. Ni kerja apa? Kerja. Apa? Kerja je lah mana-mana. Allah. Sedih sangat tu. Kerja lain lah kerja saya. Kerja kat laptop lah. Oh. Kerja buat dengan. Kalau kita kerja Nak cepat ni dapat buat apa ni? kerja apa ni dah tak tahu dah. Kita kerja apa je lah. Entahlah. Jomlah. Sabar tunggu. Jom guys, kita keluar. Wih, kemana baju? Jom. Ini yang buka tadi.
Jom. Kita gerak. Mana satu motor? Ni motor siapa? Motor Iki ke? Jom. Mana ini? Mana ini? Dia sampai pagi tau. Ha? Kita sampai pagi. Tu. Ni motor ini ke? Oh, tak. Kenapa motor ni kat sini pula? Tak ada kenapa? Ni motor Iki lah, salah. Patut tak boleh gerak. Tak kenapa ni, benci lah. Kejap. Gerak, okey. Jom. Oh, dia motor Iki. Ngeng. Belakang nombor plate lah. Senang apa cerita lah. Yelah, terlupa nak baca tadi. Jom. Buka lampu. Kerja Iki kat mana? Kerja dengan ini je lah. Ni bos. Goyang-goyang. Raja motor ni. Laju betul. Nak terbalik dah rasa. Iki kerja Iki kat sini Iki. Ni ada sampai kerja Iki. Okey. Jom. Mana? Sabar. Sini. Kerja Iki kat sini Iki. Mana? Sekejap. Mana? Pusing-pusing dia tak ada ni. Mana? Kerja Iki dalam ni tau. Boleh. Iki Sekejap. letaklah laptop ke. Letak PC ke. PC lah tak. Iki letak meja ke. Iki letaklah meja. Lepas tu buat. Ambil dah laptop. Jom tepi lah nak letak ni. Letak meja tau. Jangan letak PC. Letak PC lah. Lagi pergi main. PC lah okey sikit. Tak lah, kita magic. Meja. Lepas tu letaklah laptop. Lepas tu buat. Tak macam ni lah. Macam ni. Tak macam ni. Terbalik macam ni. Tapi lah nak letak ni. Ni nak tengok. Iki letak cantik. Sekejap. Jangan alis. Jangan halang. Okey. Macam ni. Tutup. Okay. Kita letak di sini. Oh, boleh? Boleh tak macam ni? Boleh? Nanti belakang boleh letak gambar. Boleh buka ke laptop tu? Boleh lah. Sekejap. Nak letak gambar kita. Sini boleh letak gambar ni korang. Gitu? Yelah boleh. Ada muka kita? Tak ada gambar je. Ni boleh letak gambar ni. Gambar ni. Nanti letak. Dah ada gambar kita. Macam tu. Dia bekerja ya, bos. Saya Raja. Ini Raja bos. Iki bos Kalau saja. ada apa-apa, naik je atas saya cakap. Okey. Bye-bye. Bye. Jom kita bertugas guys. Sebelum tu kita nak pergi kita pergi check siapa? Kejap, ni Check panggil pencuri. Iki. Kita check betul. Ada panggil Iki kejap naik atas. Cukup. Kita tengok buat apa pula. Cukup. Ish, banyak betul. Siapa punya ni? Wih, penjara. Ya bos. Ya Raja, kenapa? Saya suruh buat kat tempat tu kan. Kenapa kamu buat sini? Tak, saya nak buat benda. Ada perompak dekat Brookhaven ni. Naik sekejap bilik saya. Okey. Kalau sibuk lah kawan join. Tak apalah biar. Biarlah dia. Jom. Saya ada satu duduk. Ya, Saya kenapa ada tuan? berita kat kamu. Ha? Nanti lepas kita siap kerja, esok pagi kena bangun subuh tau. Kenapa? Sebab kita nak sampai hadiah bulan puasa. Oh, boleh. Kena bangun pukul 5 macam tu. Tapi buka lah puasa dulu. Tapi sahur lah dulu Boleh. Okey. Saya akan baca, nanti saya message awak. Suruh awak datanglah. Tapi kita duduk rumah sama. Kita kan dah duduk rumah sama. Nanti saya kejutlah awak Okey. Pergi tu Okey Raja. Okey. Jap. Esok kita pun dah bahagia. Pakai baju cantik-cantik tau. Okey. Korang si pelik ke? Kenapa suara dia macam perempuan? Sebenarnya dia perempuan, bukan lelaki. Okey. Okey. Dia memang dia punya avatar je lelaki. Sebab apa? Sebab tak tahulah nak. Dia yang pakai avatar lelaki tu. Biarlah dia. Dia sebenarnya perempuan ke lelaki. Kau dengar suara dia macam kecil tu, macam perempuan lah tu. Okey. Cukup. Kita buat ni. Okey. Dah pukul 11 dah ni. Bila nak balik ni? Kita balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
kita nak balik rumah. Jom. Okey korang, kita nak balik rumah dah. Okay. Masuk. Jom masuk. Jajalah dia. Masuklah. Diorang apa ni? Orang Arab. Bendi. Cepat nampak. Mantap tu. Wih. Korang dia orang Arab weh. Bahasa dia ni macam Arab je. Arab ke apa ni tak? Okay. Jom kita tidur dah. Pukul berapa dah ni? Okay, pergi mandi dulu. Kita tukar baju je. Ni kita mandi. Tak, mandi pakai baju je guys. Sebab apa nak mandi pakai baju? Kita kalau nak mandi, pakai je baju. Sebab apa? Sebab boleh dik. Jom. Tukar baju tidur. Dia tak tahu. Baju tidur. Ni. Okey, dah siap baju tidur. Jom. Emoji, tukar emoji. Muka kita. Tukar muka tidur. Mana muka tidur ni? Walau du dan ni. Ni. Okey. Mana ini? Astaghfirullah. Tak ke baju. Tak apalah. Jomlah kita buat kerja set. Tidurlah. Tidur. Dah ini tengah buat tu. Nak buat benda tu. Kita ambil handphone, iPad. Tu je lah. Laptop nak ambil ke? Tak payahlah, dah ada laptop dah. Laptop ni untuk buat kerja bila bercuti hari ni. Ni. Ni laptop ni. Hari ni ambil laptop lah. Nanti boleh buat kerja time nak tidur. Hari ni tidur tak ke baju. Kita nak letak lampu. Nak letak lampu sikit. Lampu. Wow. Hari ni dah letak. Jom kita tidur dulu guys. Ni nak buat kerja sikit tau. Cepat ni. Mana dia ni? Buatlah kerja. Okay, kita tidur dulu guys. Jumpa esok. Bye. Kita sekarang dah pagi. Dah pagi. Dia terang dah kat luar tu, okey. Tu. Terang. Jom pergi mandi dulu. Nak pergi kenapa hadiah ke? Mandilah kat batak tu. Mandilah. Jom mandi. Tak buka baju Sampai mandi tu kita tidur je. Okey dah. Sekejap je. Sebab kita kena pergi awal ni kan. Okey, jom kita tukar baju. Kita sapu dulu. Lah. Tak payah berak dulu. Kita makan nak buat nanti. Dia makan. Sekejap, ni keluar sekejap ada makan ni. Tak payahlah. Kita makan apa-apa je lah. Sekejap. Mana? Alah, sekejap je. Depan tu kita pergi. Pergilah. Cepat sikit. Ani tak pergi penting. Kita bila kita tengok ada orang. Ada orang masuk. Tu boleh tekan kat masa tu boleh bang. Tak boleh. Ni rumah ini. Sekejap dia ni pergi dulu. Okay. Kita makan. Kita tunggulah dia beli makanan, okey? Kita tunggu sebelum kita tunggu dia, kita nak tengok TV. Bro Evan TV, okey. Cerita apa ni tak best? Bro Hype, no best. Orang main mandi, no best. Ini baru best bro. Okay, kita joget-joget lu atas ni. Ha. Sorry aja. Sorry. Sok. Sorry Raji, sorry. Tak dengar tadi. Tengah best joget. Tutup je. Dah sampai ke makanan. Mana? Ni, tok cerita ni lah. Mana makanannya? Okay, kita dah ambil. Nyam. Aduh.
Nom sedapnya. Dah. Burger oh, sedap. Aina beli 2 burger untuk kita berdua. Nom. Oh, sedapnya. Dah pukul 9. Kita sahur lambat sangat. Jom. Gerak. Jom, gerak. Tak tukar baju lagi lah, Mak. Macam mana ni? Kita pakai baju. Okay, jom. Cepat. Mana ini? Alamak. Dazan. Jom. Okay, jom. Cepat. Cepat, lambat dah ni. No, lambat. Cepatlah. Azal je lebih. Lambat. Jom kita. Salah tu cepat. Okey, jom kita pergi tempat kerja kita. Oh, asyik baik sampai cepat. Tapi bos tak sampai lagi ni. Bos tertinggal tadi. Dia sibuk berazan. Tertinggal dia di belakang. Friend was Brisbane. Aduh. Bos, mana bos? Mana bos ni? Oh. Woi, kejap aku. Okay, jom bos. Baju apa tu? Baju ni. Woi, baju gangster. Boleh je. Cepatlah. Boleh je pakai baju ni kalau ikut nak. Tak payah. Pakai je baju apa. Mana tak limat ni? Okay, mana kita duduk. Ani cakap. Kita duduk sini. Nanti kita dapat hadiah juga. Duduk sini je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tukar muka lagi ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, semua perhatian. Sekali ni kita akan menyampaikan hadiah bulan puasa. Okey? Bulan puasa kita akan nampak hadiah. Ada dah satu hadiah tapi tak boleh bagi tahu. Tengok sendiri dalam tu, okey? Okey. Okey, saya akan panggil seorang sini hadapan datang Okey. Yang terdapat saja. Yang tak dapat boleh ambil. Yang tak dapat je. Ambil. Tak dapat, tak payah dapat lah. Okey. Persilakan. Siapa namanya? Cepatlah. Apalah. Okey. Harap aku dapat guys. Lama juga Okey. Pertama, Nur Azina. Kemudian sekejap. Bila aku nak dapat ni? Cepat. Harap aku dapat. Okey, yes. Dia dapat apa? Wow, banyak gila mat duit dia. Cik. Terima kasih. Ui, berat juga Ui, korang dapat duit korang. Banyak weh. Okey, kita apa hadiah lagi. Tapi saya pergi sekejap turun bawah. Okey. Harap dapat apa tu. Sementara tu kita main iPad dulu. Tunggu dia sampai. Dia nak ambil bayar dia. Lagi satu hadiah, nama dia Rizky. Okey, terima kasih. Apa dapat? Wow, dapat diamond. Oh, kaya betul lah je ni. Saya akan bagi surat untuknya. Surat ni kamu kena buat nanti. Kamu kena tulis. Lepas tu kamu tulis nombor telefon, tulis tanda tangan apa semua. Lepas tu nanti datang kat sini. Nanti datang balik kerja ni bagi kat saya, okey? Okey. Saya akan bagi surat dulu. Saya akan panggil Rizky. Okey. Ya. Saya bagi surat. Mana? Ya. Okay, thank you. Dia seorang saja sebab dia yang selalu dengar suara.
Okay, pilihan terima kasih. Diorang Okay. nak porsi dapat tu jadi rezeki juga. Inilah dia hadiah yang kita dapat bulan puasa. Okey. Iki nanti pergi rumah tu. Nanti. Sini saya video kita kali ni, okey. Sorry lah panjang sangat. Saja. Ini bukan drama tau. Ini kita main saja je. Okey. Okey, bye. Nanti kita buat video lain. Okey, bye.